Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi kertas 2 Johor Bahru. Okay, mari kita lihat soalan 1 iaitu morfologi. Jadi, apakah itu morfologi? Morfologi adalah berkenaan dengan kata ataupun perkataan. Kemudian kamu perlu bina ayat bagi setiap perkataan. Okay, jadi kata tu boleh jadi kata kerja transitif, tak transitif, kata majmuk, kata ganda, ya, kata terbitan di sini, ya. Okey, jadi kita baca soalan terlebih dahulu. Okey, tukarkan kata terbitan yang bergaris kepada kata dasar. Jadi kita perlu tukar, Jadi apakah itu kata terbitan? Kata terbitan ialah kata yang mengandungi imbuhan. Boleh jadi hadapan, belakang ataupun apitan ataupun sisipan, ya. Okey, jadi di sini kita lihat ada 4 perkataan yang bergaris, iaitu mengambil, okey, itu pertama. Kedua, berterusan. Ketiga, berkualiti. Keempat, kesahihan. Okey, jadi di sini kita perlu tukar kepada kata dasar, root word. Okey, jadi yang pertama kata dasar ialah ambil. Okey, take. Ya. Yang kedua, terus, continue. Okey, yang ketiga, quality, mutu. Okey, mutu. Mutu. Okey, yang keempat, kesahihan. Sahih. Jadi sahih maksudnya ialah sah, benar dan diakui. Okey? Okey, jadi sekarang kita bina ayat. Jadi ayat yang kamu bina mesti menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya, ya. Dan kamu tak boleh guna sebagai peribahasa ataupun kata nama khas. Okey, jadi sekarang kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Kata dasar yang pertama iaitu ambil. Ambil maksudnya take, ya. Kita mestilah ambil iktibar daripada kegagalan supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. So we have to take it as a lesson from failure so that we won't repeat the same mistake. Okay? Jadi di sini satu markah, sini satu markah, ya. Okay, yang kedua, terus. Terus is continue. Okay, terus. Okay, walaupun berdepan dengan cabaran yang getir, so even though facing difficult challenges, pelajar itu terus berusaha, so the student continue to work hard sehingga berjaya memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan. So continue to work hard until succeed. Okay? Succeed in getting excellent results in examination. Okay, jadi di sini satu markah. Okay, kemudian ketiga, quality. Satu markah untuk quality. Ya, kata dasar quality. Okay, pihak sekolah sentiasa menitik beratkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan murid mencapai prestasi optimum. Jadi di sini satu markah. Okay, so schools always emphasize on the quality of teaching and learning. Okay, bagi memastikan to ensure that the student achieve optimum performance. Okay, kemudian keempat, sahih. Satu markah. Okay, sahih maksudnya benar, sah, diakui. Okay, true. Okay, dalam era teknologi maklumat, so in the information technology era, masyarakat perlu memastikan, so have to make sure setiap berita yang diterima, so all the news that they receive adalah sahih, means is true, sah benar, sebelum menyebarkan berita tersebut kepada orang lain, so before they spread the news to other people. So they have to make sure that the news is correct. Okay, it's true.